Sekarang ada orang nak tolong ajar. Hak ni sensitif ni. Ada orang nak tolong ajar, tapi ada orang nak sekat kalau ajar Nabi. Kalau ajar sunnah Nabi dia nak sekat. Bunyi ngaji hadis tu Wahabi dah dia kata. Ada benda ni orang mengaji agama sendiri. Dia kata jangan ngaji hadis takut jadi Wahabi. Na'udzubillah. Jangan ngaji hadis takut jadi Wahabi. Ni benda kalau bunyi ngaji kuliah apa kuliah hadis. Wahabi. Kita bukan nak pertahan Wahabi, nak pertahan Salafi. Benda ni jenama-jenama yang orang reka, orang sebut, tuan-tuan. Nampak tak, tuan-tuan? Tapi hari ni, ada manusia berada di dalam kejahilan. Ada orang nak tolong ajar, tapi ada orang sekat. Tauliah lah terutamanya kita di mana-mana negara. Tak, dia tak bagi tauliah. Sebab kita nak mengajar, tuan-tuan. Kitab hadis, adab mufrad. Tak, kita nak mengajar kitab hadis. Hadis 40. Saya sendiri pernah kena tangkap di satu negeri di Malaysia. Mengajar hadis 40 pun. Tapi dicah juga di mahkamah walaupun kita memberi kerjasama sebab dia nak sekat. Tuan-tuan tahulah senarai-senarai berapa puluh budak hitam hak tak boleh mengajar sana, tak boleh mengajar sini tu. Kita wallahi kita tidak bacakan kecuali hadis Nabi dan kita tak bawa kepala kita untuk syarah benda tu. Kita sebut nama ulama. Kita sebut nama ulama, kita bagi tahu reference, rujukan. Hadis kita royak sahih ke tak sahih. Tapi orang tak usah. Sebab apa? Manusia ni, tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang, dia ada beberapa musuh dalam diri dia. Satu, ego dia tu. Dia tak boleh rasa orang lain lebih tahu pada dia. Penyakit dalaman. Yang kedua, ta'assub. Dia nak warisi. Kita hari ni mudah je, tuan-tuan, berbanding dengan cerita yang saya pernah baca pada kurun ketiga lagi. Ketika mana mazhab Maliki rahmatullahi alaih menguasai Andalus. Mazhab Imam Malik rahmatullahi alaih tersebar di Madinah, tersebar di Mesir, Afrika, masuk ke sebelah-belah Spain dan seumpamanya. Imam Malik rahmatullahi alaih, ilmu dia tersebar, tapi lama-lama dia jadi satu ketaksuban. Baqi Ibn Makhlad, antara ulama hadis yang mana telah mengembara ke Baghdad dan seumpamanya, menulis hadis-hadis Nabi, ambil daripada ulama-ulama hadis sezaman dengan Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Dia berjalan kaki, tuan-tuan, daripada Andalus pergi ke Baghdad. Cuba tuan-tuan bayang zaman dulu. Zaman lah ni naik kapal terbang pun nak mutah rasa. Jauh. Zaman dulu. Dan ketika mana dia datang ke Baghdad, Baqi Ibn Makhlad, apa yang saya dengar daripada guru saya tak pernah verify selepas tu. Jadi maklumat ni dalam lebih kurang 7 tahun, 8 tahun saya simpan dalam kepala saya. Orang kata Imam Ahmad rahmatullahi alaih, dia kena tahanan rumah. Dia kena tahanan rumah sebab zaman tu zaman Mu'tazilah dan seumpamanya. Tak. Mu'tazilah menguasai negara. Jadi Baqi bin Makhlad, bila dia pergi ke Baghdad, dia tidak boleh hadir ke majlis Imam Ahmad. Imam Ahmad tak boleh nak buat majlis dah. Setiap hari dia menyamar menjadi peminta sedekah, pergi ke pintu Imam Ahmad untuk dengar hadis daripada Imam Ahmad. Ustaz-ustaz kami di Mesir, ada di kalangan mereka yang mana tidak boleh mengajar di mana-mana masjid. Apa yang mereka buat? Mereka naik bas daripada perhentian ini ke hujung, dan di situlah mereka mengaji hadis. Kebanyakan mereka masuk penjara pun selepas tu. Tapi nak ayat ilmu tidak akan sekali-kali terhenti. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka nak tutup, nak padamkan pelita-pelita Allah Ta'ala ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan redha, dan cahaya Allah Ta'ala akan bertebaran. Ustaz kami kata, kalaulah kami tidak boleh mengajar di masjid-masjid, aku akan rekod. Zaman tu ada dah rekod guna MP3, benda-benda gitu, kaset tak? Aku akan rekod. Sehinggalah kalau aku mati, ilmu ini orang jumpa, orang akan sebarkan. Kita tidak akan sekali-kali mengalah. Imam Syaukani rahmatullahi alaih, antara ulama hadis besar Yaman, berada di dalam satu kelompok Syiah Zaidiyah pada waktu tersebut. Dia mengajar Bukhari, tuan-tuan. Dia mengajar Sahih Bukhari, hadis Nabi SAW dalam keadaan orang menembak di Yaman. Tak tahulah dia guna senjata lagu mana, tapi apa yang diceritakan ketika mana kami buat majlis Home of Hadith, satu orang ustaz daripada Yaman tu, dia buat PhD di Malaysia, dia cerita tentang sejarah hidup Imam Syaukani rahmatullahi alaih, mengajar Sahih Bukhari dalam keadaan nyawa dia di hujung, tembakan orang-orang Syiah di kawasan tersebut. Ada orang tak suka kerana ta'assub. Back to dia cerita Baqi bin Makhlad, tuan-tuan, bila dia balik, dia bawa hadis, dia bawa bersama dengannya kitab-kitab, riwayat-riwayat. Antaranya bukan berlaku pada dia, berlaku pada orang lain. Sebab hadis dah makin tersebar di Andalus, tetapi lawan mazhab Malik. Dia bawa Musannaf Ibn Abi Shaybah.
antara ulama hadis, guru kepada imam-imam hadis besar. Dicetak lebih kurang dalam 30 jilid. Musannaf Ibn Abi Syaibah hampir 30 jilid. Satu orang guru bermazhab Maliki, faqih, alim, tetapi kerana ta'assub dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, aku lebih suka jika di dalam peti ini ada kepala babi berbanding dengan di dalamnya ada kitab hadis Ibn Abi Syaibah. Sebab apa? Di dalam itu ada nas-nas yang mana secara zahirnya nampak bersalahan dengan apa yang mereka pegang. Hak ni kurung ketiga ni, kurung keempat tuan-tuan. Apatah lagi pada zaman hari ni. Jadi ta'assub, hal-hal nak ke harta tu tak payah ceritalah, ada juga jenis orang yang jual agama. Tak, benda-benda yang mana dia boleh korek daripada belakang. Jadi banyak dia punya ni. Cuma sekarang kita tidak perlu memberi perhatian kepada masalah. Kita kena cuba bagaimana nak tangani masalah dan kita usaha secara kita mampu. Sekarang Allah mudahkan cara recording dan seumpamanya. Tak boleh masuk negeri-negeri tertentu, tapi mereka tak boleh nak sekat internet, tak boleh nak sekat YouTube dan seumpamanya. Jadi kita sampai ke kadar kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Tak, buat apa yang kamu mampu, selebihnya pada